Antara benda yang paling mahal dalam hidup seorang rider bukanlah harga motor tu, tapi tersilap pilih. Sebab bila dah bayar, dah sign loan, bila dah ambil gambar post dekat media sosial, baru perlahan-lahan rasa kosong. Motor tu cantik, spek dia padu, orang puji, tapi setiap kali tunggang ada benda yang tak kena. Tersilap beli motor ni bukan benda asing dalam dunia dua roda. Ada yang terpengaruh dengan kawan, ada yang ikut hype trend semasa, ada yang terlalu lama tengok video motor sampai rasa semua nampak sesuai. Tapi kebanyakan kes berpunca daripada dua perkara utama. Motor tu tak ikut keperluan sebenar, dan lebih teruk, motor tu tak kena dengan jiwa. Jadi sempena ulang tahun G6, kita buat satu challenge untuk buktikan sejauh mana silap pilih motor ni boleh ubah pengalaman seorang yang bergelar biker. Hari ni kita orang ada satu misi. Kita nak buat ride daripada Seremban ke Cameron Highland. Sebab kita nak celebrate anniversary Gear 6 yang ketiga. Kita nak buat satu challenge juga. Kita nak panggil kru-kru Gear 6 yang sebelum ni bekerja di belakang tabir untuk bawa motosikal yang paling diorang tak minat dan paling diorang tak familiar sepanjang 300 km perjalanan kita pada kali ni. Peserta pertama memperkenalkan cameraman kita, Poji, kru Gear 6 yang paling jarang kita nampak. Poji ni kalau pasal motor, dia fikir dua benda je. Dia nak jimat, dia nak ringan. Jadi untuk seksa dia, hari pertama ni kita bagi Kawasaki Versys 650. Motor yang tinggi, berat dan jauh sekali daripada definisi ringan dia. Rasa kekok tu ada juga lah. Seterusnya, Fendi, kita punya admin dan penulis. Sekali-sekala dia muncul dalam shots. Dia ni dulu pakai sport bike, tapi sejak dah berkeluarga, dia dah jadi mat-mat skuter. Dia ni juga seorang purist. Benda-benda hybrid ni kurang sikit. Kecelaruan identiti katanya. Handlebar tinggi, chassis macam sport bike. Jadi nah, kita bagi dia Suzuki SV650. Macam kecelaruan identiti kat situ. Dan yang terakhir, host kita, Dak Nafis. Dia ni memang gila sport bike. Motor harian dia pun sebuah sport bike. Jadi apa yang bertentangan dengan ciri-ciri sebuah sport bike, sudah tentulah sebuah cruiser. Kita bagi dia Kawasaki Eliminator 500. Kalau aku bawa motor sendiri tadi, mesti lagi best. Jadi dalam video ni kita nak buat satu eksperimen sosial yang berkaitan dengan tajuk utama video kita, salah beli motor. Hari pertama kita bagi motor paling peserta kita tak minat sepanjang 320 km perjalanan pergi. Dan hari kedua kita bagi dia orang buat pilihan sendiri. Kita nak tengok kebolehan seseorang tu beradaptasi dengan pelbagai jenis motor. Kata orang lama, tak kenal maka tak cinta. Betul-betul tak suka ke atau tak suka sebab tak rasa? Dan dalam masa yang sama kita nak bagi semua kru kita ni lebih menghargai serta memahami perbezaan karakter bagi setiap segmen motosikal. Dan satu lagi video ni juga adalah jawapan kepada tuan-puan sekalian yang selalu bertanya, siapa sebenarnya Gear 6? Siapa bos dia? Anda syarikat mana? Nak scam orang ke ataupun nak kejar duit semata-mata? Ataupun Gear 6 ni ada misi rahsia dia tersendiri? Stay tune, ikuti perjalanan kami menyambut ulang tahun ketiga Gear 6. Kami ada satu pesanan ringkas. Dah subscribe channel ni ke belum? Manifesto kami, one subscriber kita dah cecah 100,000 orang. Esok juga kita plan buat challenge yang jauh dari norma dan jauh lagi menarik daripada ni. Channel masih kecil lagi bang. Ride Cameron je mampu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tajihau kepada semua sekutu Gear 6. Sekutu Gear 6. Sekutu Gear 6. Sekutu Gear 6. Masa kita orang pergi China itu, ada orang tanya kita orang tau, Gear 6 ni siapa bos dia? Masa tu saya dengan Poji macam tercengang kejap. Kita orang pun terfikir siapa bos Gear 6? Sebab selama ni kita orang treat Gear 6 ni macam sebuah band. Sebab kita orang sebelum ni pun memang ada buat band lah, main muzik-muzik punk rock kan. Tapi itulah, kita buat macam kita buat band tu lah. Dia masing-masing ada role masing-masing contribute skill set masing-masing untuk lengkapkan sebuah band tu. Sama juga function dia macam Gear 6. Saya dengan Hafiz dulu memang bandmate dan kita orang main muzik daripada sekolah lagi. Daripada sekolah lagi kita orang main muzik lah. Dan sebab tu kita orang kalau tengok Gear 6 ni dia macam anarki sikit. Dan dia macam kita orang nak buat Gear 6 ni lain sikit lah. Tapi still pada laluan yang sama. Lepas tu kita orang ni tak ada bos, tak ada ketua lah. Apa-apa benda semua kita buat dalam perbincangan lah, meeting. Apa
apa-apa keputusan semua tahu dan semua bersetuju lah. Tak ada seorang yang buat kepala. Dan kita akan brainstorm lah sebelum buat apa-apa keputusan tu. Untuk ride hari pertama, challenge pertama, kita sengaja pilih jalan alternatif. Sebab kita nak situasi dan kondisi jalan yang berbeza-beza. Dari Seremban, kita lalu Kuala Kelawang, Karak, Bentong, Sungai Koyan, sampailah ke Cameron Highland. Jalan ni bagi kami sangat perfect untuk challenge kita ni. Peserta-peserta akan diuji dengan jalan bandar, jalan kampung, pekan kecil, lebuh raya dan yang paling penting, banyak corner. View dia pun cukup cantik. Sekarang ni jom kita tinjau kejap apa si Poji ni rasa bila kena bawa versus 650. First time bawa motor touring ni. Agak gayat juga lah, tinggi. Tak selesa juga sebenarnya ni. Biasa naik motor yang rendah-rendah aja. Naked. Ni naik motor yang lebih tinggi sikit. Dia rasa kekok tu ada juga lah. Macam biasa bawa kereta kancil, tiba-tiba bawa lori trailer. Nampak luas tu semua daripada atas. Oh, tak selesa. Naik motor unta ni memang macam tu feel dia Ji. Mula-mula je gayat, lama-lama nanti dia okey. Dan sekarang ni kita tanya pula pada purist kita si Fendi. Si Fendi ni bukanlah tak pernah langsung bawa naked bike, cuma dia bawa dekat-dekat je lah, tak jauh pun. Pengalaman ride beberapa minit takkan sama dengan pengalaman beberapa jam. Jom kita tengok sikit apa pendapat awal dia. Okey, saya punya pengalaman sebelum ni saya bersama dengan KTM RC. So saya memang prefer lah kedudukan yang agresif ni, sebab saya rendahkan lagi fork KTM RC tu. Tapi bila dah berkeluarga, saya dah pakai skuter pula dah. Memang sebab saya kena perlukan kenderaan yang praktikal dan santai lah. Tapi sekali-sekala kita rindu jugalah dengan kedudukan agresif tu. Dan hari ni bila bawa upright bike ni rasa macam pelik sikit. Sebab dia punya gaya dia macam agresif, tapi duduk dia upright, macam touring pun ada. Bagi saya tak padan lah dengan saya. Macam makan nasi lemak dengan sambal kicap. Pelik sikit. Bila perut dah lapar, habis nasi lemak pun kena petik Tapi bila cakap pasal makanan ni, memang kita akan teringat pasal host kita ni. Dengannya sampai nak patah balik tukar motor sendiri. Tadi kan masa daripada Simpang Durian ke Mancis, lepas tu ke Karak, dia punya jalan Masya Allah cantik gila, banyak gila twisties. Tapi bila kita bawa cruiser ni, rasa macam potong sikit lah. Rasa macam nak pergi ambil motor balik rumah. Aduh, kalau dapat sport bike tu memang sedap. Cuma masalah jalan tu dia banyak lori lah, lori getah. Habis helmet kena air getah, action cam pun kena air getah. Berkicap. Kemain bareng baru dia. Hey! Bodoh! Potong sikit lah. Mungkin sebab saya tak biasa lagi kot bawa motor jenis cruiser ni. Tak biasa lagi, itu kunci dia. Sebenarnya kalau kita enjoy bawa motor jenis apa-apa pun, dengan masa kita boleh jumpa cara nak menikmati setiap jenis motosikal itu. Tapi bila kita cakap pasal menikmati ni, bukan ke nikmat ni bersifat sementara, tapi relax dulu. Itu kita cerita pasal perkara ni lebih terperinci lagi kat hujung-hujung video ni nanti. Sekarang ni kita dah sampai Cameron, kita nak check in dan rehat-rehat dulu. Kita bagi masa sikit kepada peserta kita, bagi diorang ni hadam dulu apa diorang ni nak ulas pasal challenge hari pertama ni. Ada tak pendapat yang dah berubah? Okay, first tadi bila saya bawa motor-motor jenis cruiser ni, personally saya motor cruiser ni antara yang jarang bawa lah. Selama ni minat tengok tu minat. Macam saya kalau macam cruiser saya minat kan, macam Sportster 883 daripada Harley Davidson tu kan. Tapi itulah, just kadar minat tengok je lah, sebab dia nampak style kan. Dia nampak macam rockers kan, born to be wild. Tapi nak bawa dia kan, nak enjoy bermotosikal ni, sebelum ni lah, sebelum dapat test ride daripada Seremban ke Cameron Highland tu, saya rasa macam alamak, asal kena bawa cruiser kan. Tapi tak apa lah, dah kita punya challenge macam tu kan. So saya bawa, mula-mula tu rasa macam, contohnya macam paling obvious sekali, masa jalan dekat antara Kuala Kelawang ke Mancis ke Karak tadi. Mancis ke Karak tadi tu, dia jalan dia cantik kan. Time tu dah rasa macam alamak, kalau aku bawa sport bike ni, sebab corner dia kan macam asal tak bawa sport bike kan. Tapi itulah,
kita bawa cruiser kan. Tapi tu lah, kita layan je lah. Permulaan tu motor tu kan tinggi, berat. Lepas tu susahnya pula nak naik pun susah motor tu. Nak kena melompat sikit. Lepas tu bila dah parking tu, nak jalan, nak menolak pun berat, susah. So, kau kena jut motor tu bagi dia jalan kan. Orang tengok pun macam kelakar juga sebenarnya. 100 km awal tu dia kekok lah. Lepas tu berat. Kau nak corner pun kau takut. Lepas tu sebab dia berat, so dia kau terlebih sikit kan, tidur pula. Lepas tu So bila start pada Sungai Koyan tu, jalan lagi cantik kan. Tapi time tu saya dah reda lah. Alright lah, kita enjoy motor ni. Dia orang nak jalan depan, jalan lah. Tapi cruiser ni cara dia enjoy dia lain. Dia lebih pada feels. Dia macam ni cakap, dia lebih pada ni lah, feeling dia macam lifestyle ni motor kan. Kau bawa tu bukan nak layan corner ke apa tak. Tapi sebenarnya untuk Eliminator ni dia capable tau. Tapi tak boleh lah nak layan dia macam dia sebuah naked bike. Tapi lebih kepada dia melayan perasaan lah. Sambil-sambil dengar lagu Awi kan, dia kena dengan benda macam tu lah. lama kelamaan tu bila dah sampai Sungai Koyan tu, so dah rasa macam okey. Lepas tu faham lah touring ni macam mana rasa dia. So feel tu dapat. So bila kau dah sampai nak mendaki tu, dah sampai Cameron Ringlet tu, dah rasa okey. Tak fully expert lagi lah, tapi kau boleh control motor tu. Dah rasa selesa lah sebab dia ada windshield yang tinggi, seat yang selesa, dan position dia memang santai lah dan relax kan. Okay, bila kita rasa naked bike ni sebenarnya relevan je. Dia bila kita dah jalan 300 km ni, kita dah harungi macam-macam jenis jalan. Ada jalan tak rata, ada jalan bandar. Kalau fikirkan street bike ni masuk akal juga, logik juga. Sebab dia boleh je sesuaikan untuk semua situation. Kalau agresif macam contohnya KTM RC ke ataupun Kawasaki ZX6 tu, rasanya setengah jam tu dah maksimum lah. Bahu pinggang semua yang dah tak larat lah. Tapi ni naked bike surprisingly kita boleh tarik sejam 2 pun mungkin boleh. Cuma mungkin tak sesantai skuter kot. Tapi dia macam the best of both lah. Kau rasa kalau kau ada duit yang lebih, kau nak beli touring bike tak? Beli. Aku nak beli. Sebab aku dah rasa seronok pula dengan feel dia lah. And sebab dia tak makan tenaga sangat lah sebenarnya. Kau santai je lah. Tapi kalau kau bawa bag kan, tu lengung sikit lah. Tapi bila dah ada box semua tu, kau rasa kau duduk macam tu je santai. So, pengajaran kat kau lah, bag lagi ikan. Tu lah pasal. Tapi macam ni nak kena bawa equipment banyak kot. Nak tak nak kena pakai bag kat lah. Kena ikat. Okey tak? Okey. Tapi kan, bila dah bawa cruiser ni, saya mulalah check tengok. Boleh rehat tadi kan, dapat rehat tadi, tengok benda berapa harga. Sebab tu lah saya sebenarnya cruiser ni patutnya between kan. Tapi ni inline twin. Macam mungkin lah dia nak Kawasaki, dia nak karakter cruiser dia. Untuk cruiser 500cc dia karakter macam tu, so dia pakai inline twin. Kalau saya prefer cruiser between kot. Tapi tengok macam mana lepas ni. Sekarang ni kita dah mula nampak peserta kita dah mula faham karakter jentera masing-masing. Kalau si Fanny tadi dia lebih firm, dia faham jentera naked tapi tak adalah sampai jatuh cinta. Tapi dua lagi peserta kita, si Poji dengan si Napis tadi, dah mula menunjukkan tanda-tanda diorang ni dah mula rangau dengan jenis jentera yang ditunggangnya. Siap usah-usah harga pasaran lagi. Inilah tujuan challenge hari pertama ni. Kita nak buat replikasi situasi bila seseorang tu terracun untuk beli motor jenis yang baru. Macam kes diorang ni, diorang terracun sebab excitement bawa motor ni ke Cameron. Dan mungkin tuan-puan kat luar sana tu terracun oleh disebabkan perkara yang berbeza. Boleh tinggalkan komen dekat bawah. Sebagai seorang manusia, kita akan merasa sensasi keterujaan mencuba sesuatu yang baru. Tapi excitement benda baru ni mungkin tak bertahan lama. Sebab tu kita hidangkan pula challenge hari kedua. Jadi hari ni hari kedua kita kat Cameron Highland. Hari baru, challenge baru. Challenge hari ni apa dia? Kita switch balik motosikal. Kita tukar-tukar balik lah. Macam saya hari ni kena bawa SV650.
Dan Poji hari ni dia dapat motor yang dia suka lah. Motor yang nimble, lincah, ringan. Ini dia, Eliminator. Okay, Fendi, hari ni kau kena bawa motor apa, Fendi? Woi, aku kena bawa Versys 650 ni. Okay, pendapat awal kau bawa motor ni? Kalau shifting daripada street bike kepada touring, rasa macam separuh daripada street bike tu dah separuh touring dah. Tapi ini 100% selesa. Lagi selesa. Tapi ni jangkaan awal dia. Bila speed lebih 40 ke atas lah. Okay. Itu kita dah rasa, tak rasa berat lah. Okay, Fendi dah bawa Versys. Saya dah kena bawa SV. Which is yang saya suka lah. Poji dia kena bawa Eliminator hari ni. So Poji, macam mana? Apa pendapat kau bawa Eliminator hari ni? Pendapat aku sebab aku memang suka motor yang jenis macam ni. So bagi aku tak ada masalah. Aku suka lah. Lagi satu kan, sebab maybe kau ni macam rock and roll sikit kan. Pengalaman awal kau bawa kan, macam mana? Bawa ada rasa macam no hujan? Rasa macam ACDC je. Dia tak, aku rasa macam motor ni macam dia motor lifestyle lah. Dan macam kalau bagi saya lah, motor-motor macam ni kan, dia motor-motor lifestyle lah. Dia Betul. bila pakai dia kan, kena ada tire dia kan. Rasa rugged lah. Mungkin orang lain dia macam-macam pendapat lah. Kalau saya pakai motor macam ni, jaket kulit je. Auto handsome. Okay. Kalau handsome lah. Hari ni kita nak pergi minum kat atas tu. Kalau semalam kita dah cuba jentera yang kita benci, hari ni kita kembali kepada fitrah asal. Semua peserta dipulangkan semula motor pilihan hati masing-masing. At least untuk si Poji dengan si Nafis lah. Okay, ini perjalanan hari kedua. Masing-masing boleh pilih motor lah. Ada agak terpaksa. Fendi terpaksa bawa Versys. Tapi tak tahu lah dia suka ke tak. Tapi Fendi ni dia suka experience benda baru. Sorry Fendi, mengumpatkan kau belakang-belakang. Depan. Betul-betul belakang dia. Kita nak tengok adakah keseronokan semalam itu cinta sejati atau sekadar tarikan sementara suasana perjalanan ke Cameron Highland. Jadi hari ni kita nak pusing-pusing sekitar pusat peranginan di Banjaran Titiwangsa ini. Bila mereka pegang semula handle motor yang lebih dekat dengan jiwa, rentak tunggangan terus berubah. Semalam mungkin nampak ragu-ragu menghadam sesuatu, tapi hari ni nampak lebih serasi dan berjiwa. Ini bukan lagi soal mencuba benda baru. Ini soal kembali ke zon selesa yang sudah sebati dengan jiwa. Cakap pasal jiwa, alang-alang pemandangan sekeliling ni cantik, jom kita berkenalan dengan kru Gear 6 kita dan kita nak cungkil peranan diorang ni dalam Gear 6. Apa kerja yang diorang buat kat Gear 6 ni? Okay, saya Fendi dari Gear 6. Saya pun salah seorang tim lah. Biasanya belakang tabir je. Mostly buat artikel untuk Facebook, untuk editing, buat kerja admin lah. Gear 6 ni deal dengan company ke, basically tu je lah. Sambil kita sharing kita punya masing-masing lah. Kita masing-masing ada opinion masing-masing untuk setiap review motor tu. So kita akan brainstorm lah sama-sama. Masing-masing ada pendapat masing-masing, so jadi pendapat Gear 6 lah. Betul. Saya Fauzi daripada Gear 6. Tugas saya di Gear 6 adalah sebagai videographer. Segala footage video dalam Gear 6 ni semua saya yang ambil lah. Saya yang shoot. Nafis dengan Fendi, dia ada shoot juga video, tapi tak sekerap saya lah. Saya boleh kata saya 99% semua video saya. Kalau macam ada benda yang tak cukup tu, dia orang kata top up lah. Dan lepas tu saya juga editor dalam Gear 6. Selain Nafis, saya juga editor. So dalam Gear 6 ni ada 2 orang lah editor. Dan ketiga saya juga adalah finance dalam Gear 6 ni. So segala duit keluar masuk berkaitan kita punya pendapatan. So kalau contoh dia orang nak spend, nak beli apa-apa, dia akan refer kepada saya dulu lah. So dalam Gear 6 ni kami cuma bertiga je. Gear 6 ni running 3 orang je. Okay, nama saya Nafis Kasim lah. Kalau kat mana-mana je orang panggil memang Nafis lah, Nafis. Kat tempat kerja ke, kawan-kawan motor, kawan-kawan basikal, kawan-kawan mancing, semua memang panggil saya Nafis lah. So tuan-tuan semua boleh panggil saya Nafis. Saya lahir pada 4 tahun sebelum Kurt Cobain meninggal. Tinggal Seremban lah. Memang anak jati sana lah. Dan sudah berkeluarga, ada anak seorang, Alhamdulillah. Okey, peranan saya kat Gear 6. Kat Gear 6 ni saya sebagai satu host lah. Sebab tu tuan-tuan, perempuan semua selalu nampak muka saya. Sebab itu saya punya tanggungjawab. Dan tanggungjawab kedua saya dekat Gear 6 adalah saya juga tulis skrip lah. Saya penulis juga. Artikel pun ada tulis tapi tak banyak macam Fendi lah. Fendi memang on a daily basis. Memang kebanyakan ni dia
tulis lah. Saya adalah tolong-tolong sikit. Kalau ada mood, ada idea, saya akan tulis artikel juga. Dan tak ada kerja lain. Selain daripada hosting, saya menulis skrip, biasanya skrip video yang panjang lah, ataupun short. Selain daripada tu, editing pun saya buat. Untuk video panjang, editing saya yang buat. Sebenarnya ramai antara kita sering terperangkap dengan keterujaan sesaat. Bila tengok kawan-kawan bawa motor jenis lain nampak bergaya, kita pula mula goyah. Tapi minat dan jiwa individu tu kan berbeza-beza. Tapi hari ni membuktikan keselesaan fizikal yang kita rasa semalam tidak semestinya dapat memadamkan minat asal yang sudah lama tertanam. Kesimpulan untuk hari kedua ni, jangan biarkan suasana sekeliling mengubah prinsip kita dalam memilih jentera. Biarlah apa pun orang kata tentang motor kita, yang penting adalah kepuasan setiap kali kita memulas pendikit. Kerana pada akhirnya minat dan jiwa tetap akan menang. Tapi sudah tentu ianya mestilah sejajar dengan keperluan kita. 3 hari 3 jentera dan beratus kilometer jalan yang bervariasi. Dari Twisties Kuala Kelawang ke Cameron Highland. Sampailah hari ketiga, hari kami nak balik, kita ikut highway panjang plus utara selatan. Kami ingatkan misi ni cuma pasal tukar-tukar motor, tapi rupanya ianya pasal mencari cermin diri. Di hari pertama, Napis dan Poji hampir tewas dengan cinta pandang pertama. Masa tu suasana healing Cameron dan keturujaan mencuba benda baru buatkan diorang ni rasa macam dah jumpa cinta sejati. Sampai dah ada yang buka marketplace. Tapi itulah silap ramai rider kat luar sana. Kita selalu keliru antara minat yang sementara dengan keperluan yang sebenar. Bila excitement mula pudar di hari kedua, realiti mula mengetuk pintu. Jiwa dan DNA asal kita tak boleh menipu. Host kita si Napis tetap perlukan DNA sports bike. Cameraman kita Poji tetap perlukan kelincahan. Dan admin kita Fendi ni dia mengajar kita sesuatu yang lain. Dia mengajar kita bahawa minat kita bukan statik. Ia berkembang mengikut umur, pengalaman dan berapa banyak alfat yang kita dah makan. Perlahan-lahan dia absorb feel setiap motor yang dia tunggang. Umur pun dah meningkat, pinggang pun dah tak tahan macam dulu-dulu lagi. Dan pilihan dia masih konsisten sampailah ke hari ni. Cuma disebabkan kami bertiga ni umur pertengahan 30-an, umur di mana kami ni miskin masa. Kami kurang berkesempatan untuk menjelajah bermotosikal jarak jauh. Tempat kerja kami pun tak jauh mana. Jadi sifat cinta pada motor touring macam Versys ni kurang sikit bercambah. Mungkin satu hari nanti. Jadi macam mana nak tahu minat tu sekadar sementara atau itu adalah cinta mati kita? Ini formula gear 6. Yang pertama, kita perlukan masa untuk cool down. Jangan beli motor masa kita tengah high lepas test ride ataupun lepas melawat showroom terdekat dengan kita. Tunggu beberapa hari ataupun lama sikit. Buat carian di internet ataupun bersembanglah dengan pasangan kita ataupun kawan-kawan kita yang paling faham pasal diri kita. Bila kesedaran kita dah makin bagus, bajet pun cun kalau boleh, dan paling cun sekali kalau dapat test ride bakal motor yang kita nak beli tu, barulah kita mulakan langkah seterusnya. Nombor 2, ingat dalam minda kita, practicality dan kesesuaian kita dengan motor adalah kunci dia. Motor yang rasa sedap kat jalan Twisties berselekoh belum tentu sedap masa kita sangkut dalam jam kat Kuala Lumpur pukul 6 petang. Kalau kita boleh terima buruk dia, barulah kita boleh terima cantik dia. Itu adalah motor kita. Dan yang terakhir sekali, nombor 3, the soul alignment. Tanya diri kita sendiri, kita beli motor tu sebab kita nak tunjuk kat orang atau kita nak rasa jentera tu bila kita sorang-sorang? Sebab at the end of the day, motor tu kita nak enjoy dan kita juga yang membayar komitmen dia. Jadi kenapa ramai orang salah beli motor? Sebab diorang beli motor berdasarkan siapa diorang nak jadi, bukannya siapa diri diorang yang sebenar. Fendi akhirnya sedar jiwa dia yang dulunya sporty sekarang ni disebabkan umur dan keperluan semasa, naked bike lebih masuk akal dengan diri dia sekarang. Napis dan Poji pula sedar yang cinta monyet diorang pada Eliminator dan Versys hanyalah memori indah di jalan lama. Kesimpulannya, fahami jiwa bukan sekadar gaya. Kerana pada akhirnya motor yang terbaik bukanlah motor yang paling mahal dalam marketplace, tapi motor yang buatkan kita tak sabar nak ulas throttle setiap kali kita bangun pagi. Okey, sekarang kita dah balik ke Seremban semula. Dah masuk hari ketiga kita kat Seremban sekarang ni kan. Okey, so kau macam betul lah tu. Meriah Straight sikit to the point. Straight to
Okey, sekarang kita nak balik ke Seremban semula. Yeah. Memang dah satu gig ke? Okey, sekarang ni kita dah balik ke Seremban semula. Memang kita bagi masa sikit lah kat kita punya kru-kru untuk balik relax dulu, kurangkan stres tu. Sebab hari tu kita masa dekat Cameron pun kita dah letih kan, nak fikir pasal footage lagi apa semua. So kita bagi masing-masing hadam dulu apa yang korang dah experience sepanjang kita berada di Cameron dan perjalanannya lah. So hari ni kita nak simpulkan ride-ride kita. Challenge pertama, pakai motor yang kita tak minat. Challenge kedua, ikut preference masing-masing. Ada perbincangan juga kat situ sebab saya tak pakai versi sebab tak sampai. Okey, kita nak tanya seorang-seorang lah. Kita tanya pada Fendi dulu. So, sebab hari pertama motor paling kau tak suka, hari kedua motor ikut preference kau. Macam mana, ada pendapat dah berubah ke? Motor tak suka jadi suka ke? Mana kau paling suka, mana paling kau tak suka? So lepas ride ke Cameron ni, pendapat aku semua 100% dah berubah lah. Daripada yang tak suka jadi paling suka. Suzuki SV650 memang paling aku minat. Versus dulu berangan macam ni, cita-cita aku nak beli lah. Bila pencen nanti rasa nak beli Versus. Sekarang rasanya benda yang paling last aku akan belilah kot. Aku akan prefer SV650. Ataupun mungkin sebab Versus tu kot, kita touring bike pun kita tak biasa pakai kan. Mungkin kau rasa kalau kita dapat touring bike yang mungkin dia lebih agile, mungkin lebih ringan ke, sebab feel ke memang kau tak suka secara overall, memang touring ni bukan jiwa kau ke macam mana? Mungkin sebab cuma Versus 650 tu terlalu berat kot. Rasanya bila dia, mungkin kalau model lain yang kecil sikit, contohnya Versus 250 ataupun V-Strom ke, mungkin dia lebih ringan. CF motor 450 MT Mungkin itu ringan sikit kan? possible, siapa tahu. Nanti kena test ride juga lah. Apa-apa hal pun motor ni memang kena test ride dulu, baru kita faham kena dengan kita atau tak. Okay. Oji, soalan yang sama juga. Kita macam saya cakap tadi, hari pertama motor paling kita tak minat, motor kedua ikut preference. Ada yang dah berubah, mana yang kau suka, mana paling kau tak suka? Okay, pada hari pertama tu saya bawa Versus 650. Itu adalah kali pertama dalam hidup saya membawa motor touring bike yang tinggi, besar dan berat macam tu. So pada mulanya saya rasa saya macam tak seronok lah bawa motor ni, sebab dia berat kan. Bila dah berhenti tu, kalau nak menolaknya tu payah jugalah. Tapi selepas bawa dalam seharian tu, saya rasa macam saya suka motor ni. So saya rasa kita kena cuba dulu, baru kita boleh bagi pandangan. Kalau kita bagi pandangan dulu tanpa mencuba, rasanya macam tak betul pula kan? So bagi pandangan saya, pada awalnya tu tak minat. Bila dah lama tu, dalam seharian bawa tu, saya rasa macam saya boleh handle motor ni, ada confident tu. Macam tu lah. Itu yang paling kau minat lah. Nak kata paling minat tak, tapi taklah benci. Tapi kalau ada option lain, saya akan beli motor yang saya minat lah. Kalau ketiga-tiga tu lah, kita bagi tiga tu je. Mana satu paling minat, mana lagi satu paling kau tak minat? Okey, ketiga-tiga tu saya minat Modernas Illuminator tu lah. Sebab dia rendah dan ringan, lincah dan mudah nak kawal motor tu. Dah nampak macam rockstar. Dia bergaya, nampak bergaya dia tu. Sebenarnya semua motor tu saya bukannya saya tak minat, yang SV dengan Versus tu. Tapi kalau ada duit dan ada minat, kita akan dahulukan minat dululah daripada benda lain. Sebab mana datangnya kalau tak ada minat kan, nak beli kan, takkan main beli je. Nak hadap lagi bayar komitmen dia kan? Perlu ada minat dululah. Tapi kalau nak kata tak minat tu, tak adalah. Susah sikit lah. Sebelum apa-apa, jangan judge bike kita ya. Ada masalah teknikal sikit, kita terpaksa pakai kabur pun. Okay, so soalan yang saya ajukan, soalan yang saya kena jawab jugalah, sebab saya kan peserta juga. So saya ada dikecualikan untuk bawa Versus tu sebab masalah keselamatan. Betul. Orang yang renek-renek macam ni bahaya bawa motor tinggi-tinggi ya. Betul. Kami pun risau juga. Dengan trafik Cameron yang macam tu, faham. waktu weekend semua saya tak dapat tu. So saya boleh bagi dua tu lah, SV650 dengan Eliminator 500. Mana satu paling saya suka, dah tentulah SV650. Sebab obvious reason lah, saya memang suka motor-motor sporty. Tapi masalahnya masa aku pakai SV yang itu, aku tak dapat full potential dia sebab traffic Cameron kan.
Mungkin kalau kereta tak ada tu dapat menikmati sikit lah. Mungkin ride kali ni bukan nasib aku lah. Aku tak dapat menikmati sangat. Tapi okey lah dapat bawa Eliminator tu pun. Tapi itulah saya realise lah, benda ni dia mendatangkan balik memori lama saya. Saya masa kecil-kecil dulu suka tengok American Chopper. Dia orang custom. Korang pernah tengok American Chopper tu? Dekat Discovery Channel kan? Yang bapak Tak pernah. Tak pernah. Dia build Easy Rider lah masa tu. Dan ada jugalah few filem yang pasal macam Easy Rider punya movie tu kan. Saya pernah dulu minat motor-motor macam tu lah. Dia memang betul, memang motor lifestyle lah. Memang nampak gaya road style dan memang roadstar. So kita bila bawa motor tu kat countryside, kita bukan nak layan corner kalau motor-motor macam tu kan. Kita lebih nak pada feel guduk-guduk tu tak ada kat Eliminator tu. Itu masalah dia. Sebab dia pakai inline twin kan. Tapi sebab Kawasaki dia keluar motor tu, memang dia nak tackle segmen tu lah, 500cc. Dia ada Japanese ni dia banyak play safe kan. Kau setuju ke Benny? Betul juga. Dia nak audience yang lebih wide. Eliminator ni dia macam cuba settle down kat tengah-tengah. Dia tak terlalu ekstrim. Dia cuba balance dari segi kuasa dan juga riding ergonomic dia. Aku rasa macam tu. So jawapan saya, paling saya minat sudah tentu SB650 lah. Bawa kejap tu pun saya dah rasa best juga. Adalah kadang-kadang trafik yang masa dekat mana tu kan, tak ada orang sangat tu, boleh corner sikit kan. Dapatlah merasa aggressive riding sekejap. Orang kata nikmat dunia yang sekejap kan. Dan the whole punya ride saya banyak pakai Eliminator tu lah. Sebab orang redneck ni dia tak banyak pilihan. Okey, saya ada apa-apa nak tambah ke lagi kat sini? Tak ada. Tambah lagi 19 semua gig betul ni. je lah saya cakap ni. 19 gig lagi nanti. Okey. Ni kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada semua audiens Gear 6 yang saya rasa sangat supportive, sangat memang banyak menyokong kita dari segi komen pun semua. Saya happy lah bila dapat komen-komen yang membina. Ni rasa macam galakkan lagi lah untuk kita bagi konten yang lagi berkualiti untuk diorang. Itu saja, memang terima kasih banyak-banyak, tak terhingga ucapan terima kasih. Tapi apa-apa pun yang paling penting sekali kita punya audience lah. Semua ni benda pun berbalik pada audience. Saya nak ambil kesempatan ni untuk bagi penghargaan kepada kita punya penonton-penonton, kita punya penyokong yang selama ni consume kita punya content lah. Tanpa diorang memang kita tak berjalan ke mana lah. Dan diorang punya feedback apa semua tu memang sangat-sangat berharga pada kita lah. Walaupun dalam bentuk kritik. Kritik ni yang paling bagus sebenarnya. Dia membantu kita untuk improvise kita punya channel atau page ni. Terima kasih banyak. Kita nak bagi giveaway apa tu belum sampai kat situ lagi. Tapi insyaAllah ada masa, ada rezeki nanti mungkin kita boleh buat juga. Tapi pesanan saya, terima kasih menyokong G6. Itu je saya nak cakap. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber dan followers di YouTube ataupun di Facebook, dan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Gear 6 selama ni dan teruslah menyokong kita orang. Terima kasih. Okay dah. Dan kat sini kita nak bagi kredit jugalah kepada pihak-pihak yang membantu menjayakan video kita pada kali ni. Daripada pengeluar-pengeluar, contoh dia macam apa Fendi? Modenas, Kawasaki dan juga Suzuki yang bagi pinjam kita unit test ride untuk minggu ni. Okey, tak lupa juga kepada Saudagar Coffee yang bagi kita tempat untuk kita buat video kita pada kali ni malam ni. Saudagar Coffee, kalau pada mereka yang lalu Seremban ataupun orang Seremban yang nak rasa kopi daripada pembuat yang entusiastik, boleh cuba Saudagar Coffee berhadapan dengan Stadium apa Muji? Stadium Paroi. Stadium Tengku Abdul Rahman Paroi. Tak lupa juga kita nak bagi kredit kepada member baik kita, Eric dan pasangan dia Ayuni, yang sudi untuk ride bersama-sama dengan kita ke Cameron Highland. Memang banyak membantu. Eric dia pegang kamera dia punya motor dah jadi mangsa tempat letak kita punya action camera. Okay, terima kasih kat pasangan Nashrik dengan Ayuni. Terima kasih bro. Terima kasih sis. Dan setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang.
Assalamualaikum.